Saya sudah bersedia cincin, cuma tak ada. Macam mana? Jodoh pun tiada. Kalau saya dapat partner yang tak memahami, mungkin benda tu akan jadi isu. So kalau boleh selepas ni, siapa yang dengan saya nak orang yang memahami lah. Tapi sendiri sebenarnya dah bersedia pun. Saya sudah bersedia cincin, cuma tak ada. Macam mana? Jodoh pun tiada. Banyak benda yang saya rasa saya tak perlu nak share. Diri saya sendiri tahu juga. Aware. Private, yes. Sure. I mean, even with him pun I am private. I don't show it on my social media. Siapa yang tahu. And I tak pernah keep it, not to say as a secret. Private, yes. Tapi I nak kata rahsia tu tak. Dan kalau lepas ni, kalau ada pun saya rasa sama je. Saya akan keep it private. And sampailah saya rasa dah tunggu masa untuk saya share, saya akan share. Tapi kalau share tu pun mesti benda yang menggembirakan lah, maksudnya akan kahwin. Amai, ni semua tengah dekat ni. Dia dekat lagi. Orang tahu you single. Ya. Adalah kawan tu, kawan lah, biar ramai. Tapi cinta tu satu je lah. Tapi buat masa sekarang tak fikir lagi lah. Kan dah analyze it. Tipulah, kita kawan dah lama kan, 12 tahun. Nak kata completely, maybe, but I don't think about it anymore. I'm just, honestly, saya memang tak fikir. Ni bukan perupak apa, saya tak fikir dah benda tu semua. Saya cuma nakkan macam mana, jaga my mental and well-being. That is more important for myself. And saya banyak lagi goals yang saya nak achieve in life. So saya more prioritisekan masa dan fikiran saya kat situ. Aku tu sebut kali-kali kot. Tak ada kali. Tapi obviously kali pertama tu Ya, first cut. Ya, first cut itu deepest. Lama-lama dia dah deep dalam. Kira kali ni dah tak rasa apa-apa lah. Sebab kali ni Jahatnya soalan ni. Saya tenang. Alhamdulillah kali ni saya tenang. Itu je saya boleh cakap. Tak adalah tu saya cakap, saya tak tahu jodoh macam mana. Saya tak pernah menidakkan ataupun mengiyakan. Kalau ada datang, ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Mungkin jodoh saya dengan dia sampai situ je. Tak ada. Saya dah tak nak dah ada kriteria. Sebab bila yang datang pun macam tu juga. So, saya terima je. Mungkin yang saya cakap yang memahami and boleh bimbing saya. Raya awak mendunia ke Indonesia. Alhamdulillah. And sekarang pun untuk alamat raya lagi, baru je tadi Manggis share, kita dah dapat 50 juta views dekat YouTube. And kita pun ada buat collaborate dengan DJ daripada Indonesia juga, Koplo. Kita ada buat remix sikit macam dugem-dugem style dangdut. Tapi untuk tahun ni ramai bertanya kenapa DFM tak keluarkan another lagu raya. Tapi I rasa alamat raya lagi tu terlampau special dan dah hit like satu benchmark yang I rasa kita dah tak boleh nak tapau dah. So kalau boleh saya harapkan lagu tu akan jadi evergreen macam lagu-lagu raya sebelum-sebelum ni. And sampai bila lah setiap tahun orang akan request alamat raya lagi. Tak boleh lah macam tu. Tapi lagu-lagu diorang pun sedap sayang. So saya rasa it's a good thing for me. Untuk buat masa sekarang ini saya punya perasaan lah. Saya rasa kita nakkan raya yang meriah, raya yang fun. So lagu-lagu yang keluar pun sekarang dah macam lebih kurang alamat raya lagi yang fun. So I think it's a good thing that kita kena follow the trend and apa yang current yang orang suka pada zaman sekarang. And sesuai juga untuk social media, TikTok. And banyak pun, I think untuk alamat raya lagi sendiri pun lagu-lagu DFM banyak naik dekat TikTok. Thank you.